Genting Highland oh. Kita tengok menara masjid kita tinggi dah tak? Yang paling tinggi sekali di dalam bumi Malaysia adalah Al-Maisir, judi. Betul tak? Ada? Mana kelakian kita sebagai pejuang Islam? Tak nampak lagi. Kita tengok hebat surau aku tinggi menara surau, hebat masjid aku atas bukit, numbah rasiang rulet bakal pusing ni. Tinggi mana nak naik? Kalau kacir gustang balik tak kau? Betul tak? Jadi nak menghina masyarakat Islam di seluruh Malaysia, judi, ajaran syaitan atas sekali serta dengan minum arak. Betul tak? Ada? Ada security guard, pegawai keselamatan jaga supaya mereka dapat berjudi dengan khusyuk. Ke tak betul? Tapi bila kita nak ngajar, ada leh, tak ada tauliah. Allah kata, "Faman azlamu mimman mana'a masajidallah ayuskaru fi hasmu." Siapa lagi lebih zalim daripada golongan yang menghalang daripada dimakmurkan rumah Allah wa sa'a fi kharabiha. Betul tak? Inilah golongan yang paling zalim di atas muka bumi. Dia tengok orang ramai makmur, dia pun sekat tak benar kuliah. Masuk tak dalam ayat ni? Masuk. Maka orang zalim ni lagu mana? Akhirat. Inna a'tadna lizzalimina nara suradikuhum aratabihim suradikuha. Kami telah sediakan ke atas orang-orang yang zalim ini api neraka di hari kiamat nanti. Dalam ayat zalim hak tadi kita baca, yang menghalang daripada dimakmurkan rumah Allah. Ini masalah. Ahata bihim suradikuha. Api neraka ni atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Kita doakan Allah buka hati mereka supaya sempat bertaubat sebelum mati. Kita tak ada hal dari ngajar masjid. Tak ada masalah. Di mana-mana saja tak ada masalah. Tapi kesian kat dia, dia menghalang orang ngajar, dia masuk neraka. Janji Allah dah gitu. Dia golongan zalim. Nampak? Jadi kita ambil pengajaran. Kita ni kerdil sangat di sisi Allah. Banyak dosa kurang pahala. Banyak benda dunia daripada akhirat.